Ambil, pakai otak sikit. You bikin itu, you punya tokong lah. Macam you punya tokong itu lain orang punya tanah. You sendiri, you punya suka hati saja politik. You bikin itu kuil sama tokong. Lepas tu mau kerajaan mau angkat itu tanah. Lu cakap, wah saya punya tuan, saya punya sami tara tolong kepala otak korang. Mengapa you tak nak beli tanah tu? Lepas tu saya tengok baru-baru ni 2-3 ekor aktivis dia nak pergi tu Johor punya, satu tokong sudah kena roboh. Memanglah kau duduk orang punya tanah, lepas tu kau bina tanah. Ini setengah orang tu dia tak boleh. Dia kalau nampak tanah kosong saja, dia claim itu dia punya tanah. Pakai otak lah. Setengah segelintir bangsa tu tolong pakai otak. Daripada kau buat banyak tokong dekat Malaysia, dia orang every day buat bisnes, cari makan, penyata kewangan pun tak boleh tunjuk, buat bisnes dalam tokong. Lepas tu untuk tokong you orang bagi beribu-ribu. Tapi untuk sekolah Tamil ke apa, haram satu orang satu ekor pun tak mau mari. Pergilah tolong sekolah Tamil. Kalau tak you pergilah tolong itu OKU. Kalau dalam Islam orang cakap kalau you tolong orang OKU tu anak malaikat lah. Pakai otak lah. Jangan terus claim saja. Ini tokong saya, ini tanah saya. Kepala otak korang lah. Terbaiklah kerajaan. Tanah-tanah haram yang diorang bina tokong ke kuil, kasih robohkan sajalah. Tak payah belagak sangat. Ini bukan perkauman. Tepuk dada tanya selera. Kalau lu punya tanah saya bikin tandas awam, boleh kah? Otak pakailah,